Sekarang saya mempersilakan pembentang keempat iaitu Cikgu Abdul Hakim bin Abdul Razak dari SMK Seri Ampang dengan tajuk pembentangan Peluang adalah ruang untuk kejayaan dicipta. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Abdul Hakim bin Abdul Malik. Saya merupakan seorang guru yang sedang berkhidmat di SMK Seri Ampang Ipoh. Subjek utama yang saya ajar ialah subjek reka cipta. Selain dari guru akademik, saya juga merupakan seorang guru data di sekolah yang sedang saya berkhidmat ni. Di bawah unit HAM, saya adalah setiausaha keselamatan dan salah satu AJK unit disiplin yang menjaga perihal kekemasan diri murid. Di bawah unit co-curriculum pula, saya merupakan setiausaha sukan kedua sekolah. Saya juga merupakan guru kelas bagi tingkatan 5 teknikal 1. Sepanjang beberapa tahun perkhidmatan saya sebagai guru ni, saya telah diberikan beberapa peluang untuk saya menonjolkan diri saya dan peluang untuk saya mengembangkan potensi murid saya. Alhamdulillah, ada di antara peluang-peluang ini menghasilkan kejayaan kepada saya dan juga kepada murid saya. Tapi, banyak juga cabaran dan rintangan yang saya tempuhi sepanjang saya lalui proses ni. Jadi, saya nak kongsikan itu semua di dalam kisah saya ni yang bertajuk Peluang adalah ruang untuk kejayaan dicipta. Peluang pertama saya hadir apabila saya telah menyertai pertandingan inovasi pendidikan dalam kalangan guru-guru di daerah Kinta Utara. Untuk pertandingan ni, saya telah mencipta satu BBM yang boleh melakukan simulasi asas di tahap pneumatik dan hidrolik. Dan hasrat utama saya adalah untuk mewujudkan satu BBM yang portable, jimat bajet, mudah untuk digunakan dan boleh melakukan simulasi asas di tahap pneumatik dan hidrolik, serta cukup memadai dengan tahap silibus tingkatan 5. Alhamdulillah, saya telah mendapat anugerah perak untuk pertandingan ni. Dan saya rasa sangat bersyukur kerana ini adalah anugerah peribadi pertama saya dalam karier saya sebagai seorang guru. Untuk menghasilkan satu BBM yang boleh simulate sesuatu sistem ni, dia tak semudah itu tau. Kita tahu yang sistem pneumatik dan hidrolik ni, dia ada banyak komponen. Jadi saya perlu bina satu-satu komponen tu dulu, kemudian gabungkan, barulah jadi satu BBM yang lengkap. Contohnya, saya bina tangki kompresor dari botol air besi. Jadi saya kena tebuk botol tu, saya kena ubah suai, kena uji cuba banyak kali. Saya kena seal botol tu dan saya kena pastikan botol tu mampu untuk menampung angin yang bertekanan tinggi. Kompresor pula, saya ubah suai dari pam angin portable tu. Saya perlu lakukan banyak pengubahsuaian. Saya perlu pastikan yang kompresor ni mampu untuk supply angin ke BBM saya tu. Jadi saya kena potong, saya kena gam supaya kompresor tu dia boleh matching dengan tangki tu. Silinder pula, saya ubah suai dari kecagari. Disebabkan sistem ni dia menggunakan angin yang bertekanan tinggi, jadi saya kena pastikan yang silinder ni mampu untuk tahan angin bertekanan tinggi. Saya kena seal kecagari ni betul-betul supaya dia tak bocor. Semasa dalam proses untuk membina semua komponen ni, saya kena lakukan banyak kali pengubahsuaian dan saya kena lakukan banyak kali penambahbaikan sebelum BBM ni boleh digunakan sepenuhnya. Dengan wujudnya BBM ni, dia dapat memudahkan guru-guru reka cipta di sekolah saya ni untuk mengajar tentang sistem ni kepada murid. Kalau sebelum ni kan, biasanya cikgu akan lukis data pneumatik tu di depan, kemudian cikgu akan terangkan bagaimana operasi data tu. Nak bagi tak nampak statik sangat, cikgu akan buat tayangan video. Tu pun boleh tentu semua murid dapat faham dengan baik. Jadi, dengan wujudnya BBM ni, cikgu cuma plug and play saja. Letak BBM ni kat depan, buat simulasi, tunjuk pergerakan komponen semua, sambil tu buat penerangan. Sangat membantu untuk memudahkan guru-guru dekat sekolah saya ni. Selain tu, BBM ni juga dapat membantu untuk murid faham tentang sistem ni dengan cepat. Kebanyakan murid tingkatan 5 ni, mereka tak kenal pun dengan sistem pneumatik. Kebanyakannya memang tak tahu dan tak ada asas pun dengan sistem pneumatik dan hidrolik ni. Jadi, dengan wujudnya BBM yang bersifat real macam ni, murid dapat tengok secara live. Murid tu dia dapat explore sendiri, murid dapat bermain-main sendiri dengan sistem ni. Bila mereka buat macam tu, mereka pun faham. Oh, macam ni sistem pneumatik. Oh, begini komponen ni berfungsi. Selain tu,
saya pernah diberi peluang untuk menjadi guru pembimbing dalam pertandingan Young Innovator Fair, di mana untuk pertandingan ni, murid perlu melakukan inovasi. Masa mula-mula saya dapat task ni, saya agak ragu-ragu. Saya rasa macam, boleh ke saya bimbing murid saya pergi jauh dalam pertandingan ni? Yalah, dalam kawasan Ipoh ni, dalam daerah kita utara ni, kita ada banyak sekolah-sekolah hebat dan memang terkenal dengan hebatnya STEM mereka tu. Tapi tak apa, saya motivate diri saya motivate murid saya untuk kita cuba juga. Selepas berbincang, datanglah idea untuk menghasilkan satu perangkap tikus yang dapat menangkap banyak tikus dalam satu masa tanpa menggunakan racun atau bahan-bahan yang berbahaya sebagai umpan atau ketika nak tangkap tikus tu, dan ianya mesra alam. Murid bimbingan saya telah mendapat tempat pertama dalam daerah untuk pertandingan ni. Bila mereka semua dah jadi johan daerah, mereka dipilih untuk wakil daerah bertanding di peringkat negeri pula. Di peringkat negeri, daerah kita utara yang diwakili oleh sekolah saya ni telah mendapat tempat kelima. Dan seterusnya, dipilih 5 terbaik untuk mewakili negeri Perak ke peringkat kebangsaan pula dalam pertandingan Young Innovator Fair ni. Namun begitu, nak push murid saya ni supaya mereka boleh pergi lebih dari limit mereka tu amat memberikan saya cabaran. Tambah lagi, mereka semua ni tak ada pengalaman dalam berinovasi. Dan murid saya yang tak ada pengalaman ni, mereka perlu menghasilkan sendiri produk inovasi mereka ni. Murid saya ni perlu mereka bentuk sendiri produk, perlu memotong besi sendiri, mereka perlu mengimpal sendiri, mengecat sendiri, pasang jaring sendiri. Semua murid saya kena buat sendiri. Tapi dengan bimbingan guru lah. Namun secara tak langsung, dia dapat bagi add-on skill tau kepada murid saya ni, di mana mereka akan dapat pengalaman menjalankan kerja-kerja fabrikasi logam. Sekolah saya ni pula, sekolah haram biasa. Jadi kami tak ada bengkel besi untuk buat kerja-kerja ni. Apa yang murid saya buat, mereka meminta kebenaran dari bengkel kimpalan di luar untuk menggunakan peralatan bengkel mereka tu, dan pemilik bengkel tu benarkan untuk guna peralatan mereka secara percuma. Di sini secara tak langsung, murid saya belajar bagaimana cara untuk berkolaborasi dengan pihak luar. Selain itu, nak latih mereka untuk perform ketika presentation pun juga memberikan saya cabaran. Bagaimana kita nak membina keyakinan mereka untuk bercakap, bagaimana kita nak bina kepetahan mereka ketika bercakap, amat memerlukan latihan yang banyak kali dan sangat memberikan cabaran. Ketika menguji produk ini juga tidak mudah. Kami diminta untuk lakukan ujian keberkesanan tau, di mana kami perlu dapatkan data dan bukti yang menunjukkan bahawa inovasi kami ni mencapai objektif yang diharapkan. Jadi, apa yang kami buat, kami letakkan perangkap tikus ni di satu tempat yang kami rasa ada banyak tikus, kami pasang kamera dan kami biarkan perangkap tu semalaman. Alhamdulillah, produk ini mencapai objektif. Selain memberikan mereka satu pengalaman berinovasi, yang paling saya seronok ialah apabila saya lihat effort murid saya ni untuk push diri mereka sendiri supaya mereka boleh pergi lebih dari limit mereka. Saya sangat terharu apabila tengok kesungguhan mereka, iltizam mereka dan bagaimana mereka lawan perasaan tak yakin tu untuk bagi yang terbaik juga. Sehinggakan mereka berjaya meletakkan nama SMK Seri Ampang ni sebaris dengan sekolah-sekolah yang pernah berjaya dalam pertandingan ni. Dan yang lebih membanggakan, ini adalah pencapaian terbaik SMK Seri Ampang dalam pertandingan Young Innovator Fair sepanjang sejarah penubuhan sekolah ni. Saya juga pernah diberikan peluang untuk menjadi guru pembimbing bagi pertandingan paluan kompang formasi, di mana di tahun pertama penyertaan, murid bimbingan saya ni telah berjaya mendapat tempat ketiga di dalam daerah untuk pertandingan ni. Dan di tahun yang kedua, pertandingan kompang formasi daerah kita utara 2023 dimenangi oleh SMK Seri Ampang.
SMK Seri Ampang telah berjaya menjadi Johan Daerah dalam pertandingan ini, dan ini adalah pencapaian terbaik SMK Seri Ampang dalam pertandingan kompang formasi sepanjang sejarah penubuhan sekolah ni. Namun, antara semua penyertaan yang pernah saya terlibat, menjadi guru pembimbing untuk pertandingan ini adalah yang paling memberikan saya cabaran dan paling memberikan saya jalan yang berliku. Kerana untuk latih murid hingga mereka semua ni boleh buat satu persembahan kompang formasi ni, dia bukanlah mudah tau. Sebab apa? Kompang ni, dia merupakan satu set gabungan dari beberapa jenis paluan. Maknanya, setiap orang, dia perlu main paluan yang berbeza. Dan apabila kita gabung jalinkan semua paluan ni, maka jadilah dia satu bunyi muzik paluan kompang. Memang kita kena kreatif untuk hasilkan bunyi dari paluan kompang ni. Ditambah lagi, paluan yang kita hasilkan tadi tu nak disesuaikan pula dengan formasi yang menarik. Kena cipta pula pergerakan supaya matching dengan paluan tu. Jujur saya cakap, sebelum saya jadi guru pembimbing untuk pertandingan ni, saya tak pernah main kompang dan saya memang tak tahu langsung tentang seni kompang ni. Jadi ini amat menyukakan saya sebab saya nak kena ajar benda yang saya tak tahu. Jadi disebabkan saya tak ada asas langsung dengan kompang pada waktu tu, saya cari siapa yang pakar dalam bidang ni dan Alhamdulillah saya telah direzekikan untuk berkolaborasi dengan Kelab Kompang dan Gamelan Nor Easy. Kelab inilah yang banyak mengajar saya dan murid saya cara untuk bermain kompang. Dan secara tak langsung, ini membuatkan sekolah saya telah melakukan jalinan dengan pihak luar untuk membantu sekolah saya mengembangkan lagi potensi murid. Nak hasilkan satu persembahan kompang formasi yang sempurna, setiap pemain ni perlu memainkan peranan masing-masing. Ada yang perlu main paluan melalu, ada yang perlu main paluan meningkah dan sebagainya. Bila salah seorang buat sambil lewa atau buat silap, maka cacatlah bunyi tu. Jadi mereka semua ni kena belajar tanggungjawab di situ. Kadang-kadang ada yang stres sampai nak give up. Kemudian ada yang datang dengan sikap leadership untuk kawal tekanan tu. So, murid akan belajar nilai-nilai ini semua semasa dalam proses latihan tu. Dan saya pun turut belajar macam mana saya nak terapkan nilai-nilai itu pada murid dan macam mana saya nak kawal tekanan tu. Dalam aktiviti berkumpulan macam ni, kadang-kadang ada sesetengah murid tu, dia kurang ada sikap tanggungjawab. Ada yang malas ingat step, ada yang jenis harap kawan. Kawan ke depan, dia ke depan. Kawan ke belakang, dia ke belakang semasa buat formasi tu. Jadi apa yang saya buat, saya minta murid saya untuk buat formasi sambil tutup mata. Jadi murid tu tak boleh lagi nak bergantung pada kawan dah. Mau tak mau, dia kena ingat juga step tu. Tapi dalam masa yang sama, saya juga tak boleh strict sangat. Saya juga kena wujudkan suasana enjoy masa mereka tengah training tu. Kadang-kadang tu, sampai saya sekali terikut berjoget semasa mereka tengah training tu. Sebab apa? Sebab saya nak murid saya ni ada dalam suasana yang happening masa tengah training. Disebabkan tim kompang saya ni ada tempat dalam pertandingan, jadi sekolah saya ni kerap jugalah minta murid saya ni untuk buat persembahan ataupun untuk mengiring VIP masa program-program sekolah. Dan kaki tangan sekolah tengok benda ni. Sampai ada yang jumpa saya untuk minta pelajar saya ni buat persembahan kompang untuk kenduri kahwin keluarga mereka. Even ada beberapa kali Kelab Nor Easy tadi tu minta tim kompang saya ni untuk join program mereka untuk melestarikan seni kompang ni. Secara tak langsung di sini, pasukan kompang saya telah memberikan sumbangan untuk komuniti luar sekolah. Antara pencapaian saya yang lain ialah saya pernah mendapat anugerah penulisan RPH terbaik dalam kalangan guru-guru dan saya juga pernah mendapat anugerah pencapaian terbaik ko-akademik seni bagi kategori guru di peringkat sekolah. Perancangan dan harapan saya untuk masa hadapan ialah saya harapkan yang pasukan kompang saya ni dia boleh jadi satu kelab kompang sendiri. Ada nama sendiri, ada branding sendiri dan lebih established sikit yang mungkin boleh bagi manfaat untuk komuniti luar ataupun mungkin boleh terlibat dengan program-program kelestarian seni ataupun mungkin boleh dijemput untuk buat persembahan pada hari-hari besar peringkat kebangsaan. Selain tu, kalau boleh, saya nak sekolah saya ni ada studio content creator sendiri yang canggih. Yang lengkap dengan green screen, ada mic, ada lampu, ada komputer yang support software-software untuk editing yang terkini. Sebab apa? Kalau kita tengok, sekarang ni, ramai anak-anak muda yang suka buat konten. Kemudian, konten tu dipostkan ke media sosial. Jadi, saya rasa kita sebagai warga pendidik ni kena involve dalam bidang ni. Bagi pendidikan pada mereka. Supaya mereka ni bukan saja ada ilmu untuk hasilkan konten, tapi mereka jadi content creator yang ada etika dan tak cipta konten-konten yang merepek. Dengan sedikit pencapaian kerdil saya ni, saya harapkan
dapat memberikan manfaat kepada orang sekeliling saya, terutamanya kepada anak-anak murid saya. Dan saya harapkan agar lebih banyak lagi peluang yang datang supaya lebih banyak lagi kejayaan dapat dicipta. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih diucapkan kepada pembentang keempat atas pembentangan sebentar tadi. Saya mempersilakan para juri untuk mengemukakan soalan kepada pembentang kita pada hari keempat pada hari ini. Dipersilakan. Kamera sekarang tak okey okey. Assalamualaikum, dengar tak suara saya? Boleh dengar cikgu. Terima kasih kepada pengerusi, Puan Pengerusi. Baik, Assalamualaikum dan selamat petang semua. Assalamualaikum. Selamat petang. Baik, cikgu bernama Abdul Hakim, betul ya? Betul. Okey, cikgu tahun posting bila ya? 1/3/2022. Oh. Baik, 2022. Okey. Daripada paparan video yang telah diberikan kepada kami, saya melihat bahawa terdapat pencapaian-pencapaian yang telah cikgu kecapi. Banyaklah pencapaiannya. Jadi sejauh mana pencapaian ini menjadi inspirasi kepada murid-murid cikgu sendiri, sekolah dan juga komuniti? Okey, baik, terima kasih. Aktiviti co-curriculum ni dia merupakan pelengkap untuk dia merupakan pelengkap kepada apa yang tak boleh kita capai di dalam kelas. Jadi apabila kita dengan adanya aktiviti curriculum ni, kita boleh membantu untuk top up apa yang murid tak dapat dalam kelas. Sebagai contoh, ketika murid saya melakukan confirm formasi, elemen-elemen seperti kolaborasi, kreativiti dapat diterapkan kepada murid ketika mereka melakukan latihan tu. Di mana apabila mereka perlu berfikir untuk mencipta paluan ataupun mencipta gerakan. Jadi itu merangsang kreativiti mereka. Selain itu, mereka juga perlu bekerjasama. Jadi secara tak langsung kat situ memberi sumbangan kepada murid untuk memberi sumbangan untuk kejadian itu sendiri. Okey. Dah ke cikgu? Dari segi sekolah. Sekolah. Okey, baik. Okey. Dari segi sekolah pula, okey, kalau sebelum ni SMK Seri Ampang ni dia menyertai pertandingan Young Innovator Fair, dia hanyalah penyertaan dan tak pernah ada pencapaian. Alhamdulillah, murid-murid di bimbingan saya ni mendapat pencapaian hingga ke peringkat kebangsaan. Dan itu memberi impak, membawa nama sekolah kat situ. Selain itu, dalam kompang formasi pula, SMK Seri Ampang ni dah bertahun-tahun tak masuk pertandingan kompang. Sehinggalah tahun 2022, pertama kali masuk, dapat nombor 3 dan tahun seterusnya berjaya menjadi juara daerah. Ada progres kat situ yang menunjukkan pencapaian sekolah tu. Okey, dari segi komuniti, saya mengambil contoh kepada perangkap tikus hasil inovasi saya dengan murid-murid saya ni. Perangkap tikus ni sebenarnya ada lagi perkara yang perlu ditambah baik daripada beberapa aspek sebelum ianya dapat dipatenkan ataupun ianya dapat disebarkanlah. Dan tapi ideanya ada. Idea untuk menangkap banyak tikus dalam satu masa tu ada, dan idea tu boleh memberi manfaat kepada komuniti luar untuk mereka gunakan idea ni untuk manfaat dia orang sebagai rujukan ataupun untuk kegunaan mereka. Contohnya seperti MBI ataupun pesawah-pesawah, kebun-kebun dan sebagainya. Cikgu ada patenkan tak perangkap tikus ni? Saya tak patenkan lagi sebab saya nak upgrade lagi. Saya nak ubah suai sikit. Oh, okey. Ada yang tak kena dengan sistem pintu dia tu lagi. Okey. Baik cikgu, seterusnya ya. Tahniah kepada cikgu kerana berjaya menghasilkan inovasi untuk BBM, mata pelajaran cikgu sendiri. Mata pelajaran cikgu adalah reka cipta, betul Betul. Baik. Okey, sebab reka cipta ni bukan tak ramai cikgu yang mengajar reka cipta. Tak ramai tau. Okey. Jadinya berdasarkan
inovasi itu tadi yang cikgu hasilkan, sejauh mana peratus peningkatan murid dalam PDP cikgu? Dia punya peratus dia meningkat tak sebelum dengan selepas menggunakan inovasi tersebut? Okey, baik. Objektif utama BBM simulasi saya ni adalah untuk supaya murid tu faham konsep sistem pneumatik tu macam mana. Itu yang pertama. Yang kedua adalah saya nak murid saya difaham fungsi operasi komponen di dalam sistem pneumatik tu. Kompresor fungsi dia apa, silinder fungsi dia apa, injak fungsi dia apa. Itu yang saya nak dulu. Kalau saya nak kata BBM simulasi pneumatik ni membantu meningkatkan pencapaian murid saya dalam subjek RC ni, saya tak boleh nak kata macam tu sebab RC dia ada banyak topik-topik. Sistem pneumatik ni dia merupakan satu topik di dalam RC tu. Tapi dia membantu untuk murid faham tentang topik sistem pneumatik tu. Saya ada buat kajian sebelum dan selepas. Saya dapati ada 67% peningkatan tentang setiap kriteria kejayaan yang saya tetapkan tu lah. Baik, daripada peningkatan tadi kan, kita melihat dalam RPT, kita lihat pada RPT, rancangan pengajaran tahunan. Dia telah tetapkan setiap minggu bagi beberapa topik, terutamanya topik pneumatik hidrolik ni. Kan? Apabila cikgu menggunakan BBM ini, adakah berlaku perubahan dalam proses kerja tu? Kita dah tetapkan katakanlah 2 minggu untuk topik ini saja. Tapi bila cikgu gunakan BBM itu, ada tak berlaku perubahan? Dia macam tercepat ke sebabnya murid tu mudah faham? Berlaku tak perkara tersebut? Dia tak berlaku sebab murid tu nak faham, kita tak boleh nak secepat itu. Apabila saya mengaplikasikan BBM ni, saya minta murid saya present, menceritakan macam mana sistem tu dan fungsi komponen menggunakan BBM. Lepas tu saya akan test lagi sekali tanpa menggunakan BBM. Okey. So cikgu melaksanakan pentaksiran juga berdasarkan penggunaan BBM itu kepada murid. Pentaksiran saya lakukan ketika murid membentangkan tanpa penggunaan BBM. Ya. Tapi berbantukan BBM pula. Sebelum tu Okey, maksudnya berguna sangat BBM ini pada PDP itu. Pada saya sangat berguna sebab senang. Okey, berguna. Tarik masuk. Alright. Seterusnya, soalan saya, apakah perancangan cikgu pada masa hadapan dalam bidang inovasi reka cipta? Cikgu dah buat satu, apakah perancangan cikgu? Okey, baik. Inovasi reka cipta. Saya guru reka cipta. Inovasi tu masa tahun pertama saya dapat task tu untuk ambil bimbing pelajar lah. Apabila PK Koko saya tengok saya boleh bawa kompang, dia letakkan terus saya dekat kelab kompang tu. Jadi sekarang ni fokus saya adalah ke arah kompang tu. Tapi saya tak tinggal inovasi. Saya memang nak upgrade saya punya perangkat tikus dan BBM ni. Jadi perancangan saya yang pertama adalah BBM pneumatik ni, saya nak dia, kan tadi dia petak kan duduk statik tu, saya nak dia boleh dilipat-lipat dalam beg pula. Ataupun saya nak dia silinder tu boleh dibuka-buka, murid boleh pasang pula dengan menggunakan silinder dan valve yang berbeza-beza. Itu perancangan masa depan saya. Okey, dia ada upgrade lah nanti akan datang ya? Ada. Sekarang ni sebenarnya, saya boleh jawab ke Azan? Kita ambil Azan ini. Okey, sebenarnya BBM tu dia boleh capai achieve sampai level murid boleh faham je. Murid boleh faham konsep macam mana, murid boleh faham tentang operasi komponen tu macam mana. Dan lepas ni saya nak upgrade kepada tahap pencapaian sehingga murid boleh apply. Contohnya dibagi satu masalah dalam soalan, dia boleh bina penyelesaian dekat BBM saya tu. Ini perancangan masa depan. Saya dalam proses nak tulis kajian tindakan tentang ni sekarang ni. Bagus. Baik, cikgu. Soalan yang seterusnya boleh lagi ya? Boleh, insyaAllah. Tak apa, kita buat macam bual-bual je cikgu. Okey. Okey. Sebagai guru baru, cikgu baru tahun 2022 kan masuk mengajar. Baiklah.
Apakah program yang cikgu boleh sarankan lah kepada guru-guru yang baru lagi masuk tahun 2024 kan? Rakan-rakan sekerja lah maksudnya, untuk mereka masuk ataupun sertai program-program yang boleh meningkatkan kualiti pedagogi. Okey, baik Puan. Saya sebenarnya mengharapkan satu program yang boleh meningkatkan kompetisi digital dalam kalangan guru-guru. Terutamanya dalam pembangunan AI ataupun aplikasi. Dan di dalam program tu kalau boleh kita libatkan juga engineer-engineer ataupun pemain-pemain industri yang mahir tentang sistem tu. Kenapa? Sekarang ni kita memang di zaman digital tu. Dengan adanya AI ni, mungkin sekarang ni kita dah di penghujung revolusi industri 4.0 dah nak masuk 5.0 dah. Jadi kita ni cikgu sebagai ejen untuk membekalkan sumber manusia, memenuhi keperluan IR 4.0 tu, rugilah kalau kita tak menjadi sebahagian pemain dalam sistem tu. Tambah pula sekarang ni zaman AR, kalau kita boleh tengok zaman AI kalau kita boleh tengok, apabila kita ambil gambar tu, gambar yang produk yang lama tu, masukkan dalam AI, dia boleh generate, boleh buatkan gambar tu boleh joget-joget. Dia tak macam gambar asal. Saya selalu bayangkan kalau saya adalah AI yang macam tu, yang bila saya snap gambar sesuatu model tu, AI tu boleh generate, oh macam ni lukisan isometrik, oh macam ni lukisan fotografi, macam ni lukisan ceraian. Sebab saya ajar juga lukisan kepada murid. So saya harap ada program pembangunan yang macam tu yang boleh dedahkan kita dengan nak develop software sendiri, boleh buat aplikasi sendiri dalam kalangan guru-guru. InsyaAllah membantu untuk memudahkan PDPC kita semua. Okey, kalau lah hasrat cikgu begitu kan, bermaksud kan cikgu ni akan berperanan sebagai facilitator juga di dalam kelas. Betul ke cikgu? Betul. Cikgu memang facilitator pun sekarang ni. Tetapi lebih mudah lah PDP yang nak disampaikan kan, sebab kita ada penolong di sebelah. Puan bayangkan setiap saya ada dalam 20 orang student. Setiap student tu dihasilkan model yang berbeza-beza tau. Ikutlah reka cipta dia jadi ID sendiri. Jadi setiap orang tu kena hasilkan 3 lukisan kejuruteraan. Isometrik, ortografi, ceraian. Kalau ada AI yang boleh generate 3 tu senang. Macam ni contoh, ni contoh, macam ni contoh. Ni saya imagine je lah. Sebenarnya dah ada cikgu. Mungkin cikgu kena telaah lagi. Dah ada dah software tu. Kebetulan saya pun dalam bidang TVET jugalah. Alhamdulillah. Dalam bidang apa Puan? Teknik vocational dalam bidang reka cipta juga. Reka bentuk dan teknologi. Alhamdulillah. Jadi mungkin betul lah juga cadangan cikgu tadi, guru-guru kita perlukan kursus-kursus yang begitu, ya. Saya sangat setuju. Yang kita cakap tadi. Kalau baik, join. Itulah. So kita kena berusaha lah untuk mencari kursus itu. Tadi cikgu pun dah cadangkan, mungkin kita boleh usahakan. Jadi saya ada lagi satu lagi soalan sebenarnya. Boleh pengerusi? Boleh pengerusi. Dipersilakan. Soalan Saya syok last. dengar juga sebab saya pun mengajar RBT. Okey. Kebetulan. Baik, satu lagi soalan. Dalam bidang co-curriculum yang telah cikgu ceburi, kan, apakah pencapaian yang memberi makna yang mendalam lah, pencapaian yang memberi makna sungguh dalam bidang co-curriculum sepanjang 2 tahun lebih cikgu menjadi guru? Yang memberikan saya cabaran bermakna kenangan manis adalah ketika saya menjadi guru pembimbing kompon formasi ini. Puan bayangkan saya ni grad dalam kejuruteraan mekanikal, pendidikan kejuruteraan mekanikal. Lepas tu saya kerja di industri kemahiran, minor saya welding, masuk sekolah, tahun pertama kena inovasi, okey. Tahun kedua tu kena kompang. Saya tak tahu langsung main kompang. Langsung tepuk, saya tak tahu. Saya ingat boleh tepuk macam tu dia. Rupanya dia ada seni dia. Dan situlah saya cari siapa yang boleh ajar saya keluar cari sampailah saya jumpa coach.
Dia boleh ajar saya dan pelajar-pelajar saya ni sampailah kami boleh buat sendiri sekarang formasi tu boleh bertanding dah. Okey, Itulah yang alright. buat saya kena. Daripada saya tak tahu jadi tahu. Okey. Pula tu saya sayang dengan Pusaka Kompang sekarang ni. Saya tak nak tinggal dah. Okey, itu saja soalan daripada saya. Mungkin ada juri nak bertanya. Terima kasih. Juri 2, juri 3 ada? Maaf saya cakap macam rahsia-rahsia sikit, saya sangat nervous sekarang. Sorry. Tak apa cikgu. Taklah. Masih okey lagi. Saya lagi tersasul. Oh. Okey. Terima kasih diucapkan kepada pembentang keempat atas pembentangan sebentar tadi.